kembali lagi menu simple untuk student. Hari ini kita nak masak egg tuna sandwich. Jom sediakan bahan. Pertama sekali, sediakan roti, sapukan mentega, kemudian bakar roti hingga secukupnya. Jangan sampai hangus. Okey, kemudian selepas roti dah masak, kita tengok dalam peti ais tu kalau ada cheese, bolehlah letak cheese. Apa-apa cheese pun boleh, tak ada masalah. Lepas letak cheese, kita pergi ke bahan yang seterusnya. Sediakan tuna, sediakan 2 biji telur. Panaskan dapur elektrik tu dulu. Kemudian, masukkan tuna, masukkan 2 biji telur yang kita dah pecahkan tadi. Untuk tambah perasa, masukkan lada. Kemudian nak extra spicy, boleh letak cili potong. Letaklah banyak mana pun tak ada masalah. Gaul-gaul sampai masak secukupnya. Dah masak, inilah time dia. Kita letak atas roti yang kita dah siap tadi. Dah letak atas roti, nak tambah sos? Boleh. Apa-apa sos yang ada dekat rumah tu, mayonis boleh, sos cili boleh, sos tomato pun boleh. No problem. Jadilah kita punya egg tuna sandwich. Untuk sahur, untuk berbuka pun boleh. Menu simple untuk student.